Kembali lagi dengan aku Udara. Sekarang aku main Dig to Escape dengan official code. Dia dah tukar nama jadi member baru. Yippee! Maksudnya yang sebelumnya. Jadi jom kita main. Guys, kita orang sudah janji kalau video itu akan dapat 50 likes, kita akan main part 3 untuk dapat ending. Jom. Guys, dia sudah letak ending baru. Nama ending dia General Escape. Kita akan dapat pada episod 4. Kalau tak jadi juga Hard. No. Lisa. No. Dah lah, aku nak tidur dulu lah. Kau nak tidur macam polis tu ke? Tidur. Polis entry mantu jaga. Polis mati pencuri. Ya yo. Polis entry one to jaga. Polis lari pencuri jaga. Mak, ada jatuh tangan tergolek mati. Sabar. Aku disconnect. Saya sendiri. Ada orang Cina cantik. Ada orang Cina masuk penjara Orang Cina pasti korup. Dia masuk penjara. Dia pasti koruptor. Yelah. Oh ya, dia dah letak banyak lagi barang. Macam Ken tadi tu. Ken. Yang kau nampak ada. Ha ni. Ni. Oi, sini. Oh. So kita orang akan beat KitKat ending tu. Kita perlukan duit 200. Atau toilet. Kertas toilet. Weh, buka puasa dulu weh. Tiba. Oh, kita Kat tak boleh. Kejap Dan kita sama kita juga. ada challenge dekat dalam ni. Kita harus berpuasa. Kita dilarang untuk beli daripada prisoner, tapi ambil daripada orang chef. Itu challenge kita. Kalau boleh survive, bolehlah. Mak, Saya aku nak batal lah mak. Aku nak batal puasa lah mak. Aku tak ada energi lagi. Tak apalah, cancel lah. Challenge itu. Kita beli je lah makanan yang kita nak. Tak boleh. Saya dah beli dah. Aku harus puasa. Saya tak bayar. Kalau kau nak. Dia baru bangun. Sekejap. Mungkin aku boleh kasih kau repap. Kau ada revive ke? Tak ada, saya tak ada duit. Bang, Kita kena reset. Bang nak iPhone tak bang? Bunuh dia. Yay. Kita akan try attempt dulu. Kata aku hidup. Yo. Macam mana kau hidup? Tak logiknya. Okay guys, kita akan buat attempt dulu. Tu sebab ada sekejap dia tiba-tiba je sebut. Tapi apa jadi buat tadi? Macam mana hidup? Mana aku tahu. Ayo. Tiba-tiba je. Jom. Sabar. Jom. Sabar, aku tengah tengok orang mandi. Jom. Ayo. Asal kau pilih 3? Bukan Ni kau bukan saya punya. Mana kau? Gila. Mana kau? Ni. Saya warna hitam ni. Saya racist ni. Lompat-lompat banyak kali macam Naruto ni. Tadi kenapa lah boleh hidup lagi? The Invincible. Tadadada. Mungkin aku terlalu pro. Janganlah pro nak. Mungkin aku sebab aku ditakdirkan sebab aku berpuasa. Tiba. Ni kat USA. Ni
Tempat USA. Tapi aku Islam. Kau tak Islam Berbuka juga. Kau kafir. Tak. Mana ada. Lepas tu kau Mungkin. kenapa tak... Kau beli sudu tu? Tak, ini aku sebab join group. Tahu. Kenapa saya tak boleh dig ni? Tak tahu. Tak jadi. Mungkin baru sebab dia kau dapat. ditakdirkan tidak boleh menari. Maksudnya menggali. Analah tu. Telefon. Jom makan. Harap Doritos. Donut ala. Boleh lah. Aku berpuasa dululah. Kau berbuka kot. Berpuasa. Berbuka kot. Berbuka makan. Apa ini belum malam lagi? Tunggu afternoon baru boleh berbuka. Kita tu adalah Islam. Walaupun kita di Amerika, alamak mak. Kita travel ke Amerika tapi garis ni. Dia pergi kentut kat polis. Masuklah penjara kita. Tak aku sebenarnya sebab apa kau boleh masuk penjara? Saya termakan kepala orang. Oh, kalau aku sebab aku bawa kapal, lepas tu aku terjatuh, kapalnya kena kepala orang. Ya. Iya. Sabar dulu lah. Aku takut je. Dah habis. Tiba-tiba. Tutup. Jangan. Allahumma bariklah nafi mauzakan kina zabanar amin ya rabbal alamin. Nak sedap kali. Kau garis dululah. Item bagi aku. Kita perlu kumpul. Kita tak nak dapat ending yang gali tu. Kita nak dapat ending tiket. Kan kita kan boleh tengok dekat sebelah kanan. Tahu saya. Alamak, tapi ada epic. Bagi aku. Oh, kita tak gali dalam sangat. Yalah. Tolong saya bingit. Hello bang. Assalamualaikum. Saya pergi ke atas kau boleh? Assalamualaikum bang. Salam bang. Korang, saya sudah jadi resis. Ada apa 60 energi malas. 8 stories. Kak nak tukar kak. Terima kasih kak. Jahatnya kau. Wah, ada illegal kikat sekarang. Itu 200. yang dapat endingnya. Kau baru perasan? Weh tolong. Gelap gila. Kau mana? Gelap. Kau pergi mana? Saya dah dapat 20. Yeay, saya dapat small set. Gelap ni kau. Aku pun dah beli juga. Kau dah resis juga. Sekarang kerayang. Saya lapar. Kafetaria. Aku pergi untuk batal puasa. Sama-sama lah. Maksudnya ambil makanan. Nak. Tak puasa. Saya puasa lah. Nak batal. Buktinya kau makan. Bagi, itu saya punya. Titik tu saya punya. Bye-bye. Weh, dah rehat. Rehat. Ya, kan tadi ada lonceng. Rehat. Dia waktu makan. Dia kata afternoon. Kau dah siap ke? Saya belum makan. Bagi saya makan. Dah lah. Oh, ada tiket. Wah, ada merah. Ada darah orang. Kau tengok. Darah orang. Tapi dah habis. Tolong tutup takut. Alhamdulillah.
Kejap, aku nak selesai dulu. Kita tutup. Kau ada apa? Weh, kau berbuka pakai apa? Kau tak berbuka Saya berbuka kurma. Saya berbuka kurma. Alhamdulillah. Birabbil alamin ar-rahman. Saya joget-joget dulu lah. Malik yaumiddin. Saya Wah, aku jumpa pistol gila. next episode kita akan cari tangga dan naik atas Aku jumpa tempat legendary. general ni. Next episode. Memang ada ending baru ke? The General. General pula. Janado. General. Ha, General. Janitor. General. Ha, Janitor. Janitor. Dia aku- kena cari tangga. Kejap, aku nak masuk lagi. Yo. Ada pistol. Pistol. Oh, flare gun. Alhamdulillah, aku dah Mahal. ambil dulu. Mahal. RM5 gila. RM5. Lebih betul lah, RM5. Wah, terima kasih bang. Weh, sebenarnya kau tahu tak, sebenarnya dia tu sebenarnya baling kita. Dia baling tisu dekat kita. Tahu. Kau baru tahu. Masalahnya kenapa tisu boleh ditukar dengan makanan? Tahu. Aku nak berbuka, maksudnya mengambil makanan. Makanlah. Makan. Weh, sekarang kita sarapan pizza lah. Maksudnya penggosok gigi. Yo. Tenang, aku takkan makan dulu sebab aku berpuasa. Aku harus batal. Dah lah. Aku harus batal. Aku sumpah lah tadi ganti tak ada apa-apa. 5, 4. Dia dah datang, dia dah bangun. Alhamdulillah. Untung aku minum soda dekat waktu berbuka. Kau tak tutup goblok. Saya nak sampai street 100. Aku dah 32 tisu. Dah bangun. Saya Alhamdulillah. dapat 69. Tadi saya 69. Kau dah berapa Hodok. tisu? Hodok saya. Kejap aku. Bang. Hari ni tengah nak masak apa bang? Okay. Kau tunggu je. Hidup ni memang susah bang. Abang memang kerja di sini sebab abang dikerjakan di sini. Abang tu memang abang sebab apa boleh dekat sini? Oh. Saya dekat sini sebab saya ditolak dari isteri. Yo. Diorang ada divorce. Untuk kahwin. Bang. Duit. Terima kasih.
Aku dapat bandage. Sebab aku tunggu. Kau kenapa dari ulang? Kita kan bukan nak turun bawah sekali. Kau turun bawah. Kau bawah. Ni lubang air. Kejap. Yalah. Wah, aku ada dapat gold bar. Apa ni? Trofi legendary. Saya ada mitik. Trofi legendary bagus. Saya pun ada tengok lah. Saya dah jual. Wah, aku dapat trofi lagi. Tipu. Sumpah, tengok. Dapat trofi 2 kali. Oh. Apa ni? Aku dapat box. Sponge. Tak ada energy. Saya tak tahu saya kat mana. Bang, jalan dulu. Ibu saya ada. Ibu saya balik awal. 52. Ha? Ibu pergi kerja tadi kan? Ibu. Dah balik dah? Dah. Balik awal. Kau nak pergi mana gila? Saya dapat gold. Tepi. Ni tempat haya. Shoo, pergi. Pergi lubang lain. Lubang haya. Kau dilarang duduk sini. Okey, dah penuh. Sekarang saya gali je lah. Sekejap, aku nak test dekat mana. New item to trade. Illegal keycard. Ada. New item katanya. Apa yang new item? Weh, dapatkan bandage jom. Dapatkan bandage. Kau cuma duduk dekat sini je. Duduk dekat sini nanti dapat bandage. Cepat, kau nanti tak dapat bandage. Tipu lah. Sumpah, tadi aku dapat bandage. Nanti waktu launching nanti, waktu rehat. Kau tengok ya, nanti kau nak dapat bandage. Mana je? Dapat. Sumpah tadi. Asal aku tak dapat? Lagging Semua salah kau. Apa kau Tengok dapat? dia jalan-jalan. Oh, Dia jadi jalan-jalan je. Oh, dah hilang. awak dah rehat. Ini semua lubang saya. Lubang saya kat ujung. Sekejap bro. Kejap. Aku nak AFK dulu. Nanti dapat bandage. AFK. Nanti mati kau. Aku dekat dalam. Trofi. No, mana trofi? Weh, nanti nak main tu. Nak main tu. Apa? Bakso malam. Bakso malam tak nak saya. Kenapa? Menyerian. Guys, kita orang akan dapat kikat tu. Okey, kita orang janji. Tapi aku dah 54. Kau masih 33. Yelah. Sebab aku raja menyimpan. Sebab Saya aku berpuasa. raja makan. Sebab aku berpuasa. Baik, saya joget dulu. Pam pam param pam. Pam pam param pam. Pam pam param pam. Hehehe. Pam pam param pam. Pam 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 pam.
param pam. Kau buat Pam apa? pam param pam. Pam pam param pam. Pam pam param pam. Pam 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 pam. I touch you. Bye bye. You mau kahwin ni? Memang. Tapi aku dah ada boyfriend. Saya rasa boyfriend kau dah tinggal kau sebab kau kan masuk penjara. Oh, ya juga. Kejap guys. Loot chest. Kau dapat apa? Saya dapat burger. Burger. Lifestyle, mantap. Saya tak nak lunch. Sebab kau tak berpuasa. Dari tadi aku cakap kau tak berpuasa. Bapa jauh kau. Kau dah ada dekat area batu Tahu. Ini tempat aku. Wallet. Pergi. Bila masa saya ada kat zone kau? Ini. Buktinya jadi hijau-hijau. Itu bukan saya ni. Bila masa saya Oh ya. bila masa saya pergi situ? Korang bila masa saya pergi situ? Kan? Bila masa saya pergi situ? Ya, sebab aku AFK. Wah, aku dapat mythic chest. Wah, aku dapat keycard. Tak adalah burger. Mana ni Fregen? Aku nak regen. Swap. Tut 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 tut. Anjay. Apa tu? Tak menarik. Weh, kau nak tak? Ada mythic chest dekat area aku. Masa saya kisah pula. Kau nak tak? Tak nak. Mana ada kau tipu? Rara hammer. Nanti langsung cari 100 kan? Weh, gila. Kau asal dekat bawah ni? Bang, saya nak jual. Saya rasa saya lagging. Kenapa? Tahu, saya tak boleh makan, saya tak boleh hidup, saya tak boleh mati. Saya tak boleh berpuasa. Kau lalu mana? Oh, sini. Macam mana kau boleh ada dekat atas? Weh, tadi aku jumpa bug lah. Tadi aku jumpa bug, sumpah. Ya, saya Weh, sini. Sumpah aku jumpa bug. Anjay, aku jumpa bug. Kau tak boleh tahu. Aku boleh tengok dalam tanah. So, saya pun boleh kot. Apa tak boleh kau? Kau tak tahu tempatnya. Cuma aku pergi tempat kau, lepas tu aku... Ya? Aku nak tengok ada barang apa. Jangan! Apa? Lubang saya. Jangan, please. Please, jangan. Saya janji kau. Jangan. Weh, ada itulah hammer. Ya, saya tak kisah. Please, jangan. Itu lubang barang saya. Lagipun tak ada isi yang bagus gila. Wah, ada skateboard.
Wah, skateboard bagus tak? Tahu guys. Wah, banyaknya barang tak terpakai. Kau ni haram lah. Apa pula sih? Gila, ada mythic chest kau tak nak ambil. Depan nipu lah. Tolong, aku ngelag. Macam saya kisah pula. Siapa suruh tipu saya? Tolong, aku tak boleh gerak. Sama lah. Aku tak boleh cocok. Tolong. Aku tak boleh gerak. Aku tak boleh apa-apa. Wih, ada epic. Flare gun. Kau ni tak nak ambil lah flare gun. Flag kan lama. Dah lah aku main kat lubang air je. Saya tak bagi. Keluar lah. Sabar, masalahnya keluar ikut mana gila. Ni jalan-jalan je. Jalan-jalan. Nanti kau nampak lubangnya. Nampak mythic chest nanti. Sini. Mana? Belakang. Sini. Masuk. Keluar sini. Dah keluar. Sus. Wah, saya sudah keluar dari almarhum ibu saya. Yo, what the heck? Akhirnya aku boleh kembali ke ilahi. Okay. Aku melayang. Terima kasih untuk flare gunnya. Yelah, apa pula itu lubang barang saya pun kau curi juga. Tenang, nanti aku masuk tugas curi. Kalau jumpa mythic chest. Aku nak cuba. Aku jumpa mythic chest. Aku boleh gerak ke sana. Sebab ada mythic chest dekat sini. Bukan ni. Bukan. Ha, mythic chest. Aku dapat mythic chest. Macam saya kisah pula. Alah, kenapa lah dapat hotdog? Aku tak suka hotdog. Macam mana lah tadi? Lubang siapa ni? Itu bukan lubang saya. Laginya. Mak, tolong mak. Ih, Apa? Kau ni saya dah nak 200 dah. memang kau dah berapa? 197. Kau nak aku mati tak? Tak payah. Kau menang untuk saya. Lagipun aku aku tengah tidur. Sekejap, aku tengah tidur. Bangun esok. Kenapa kau bunuh diri? Apa? Okay guys, itu sahaja untuk video kita. Kita akan last try dengan Sabar. Psychopath. Kopef. Kapal. Dengan Psychopath, saya main dengan AI ni. Tahulah. Dah, bye guys. Sabar, aku nak tengok bandit siapa? Yang aku tadi dapat. Anjay. Tengok, aku dapat snack goblin. Yay. Who the hell are you? You be quiet. Are you Sabar. the one who bullies my son in school? Ha, ni dia. Chef Little Buddy. My son Marvin, Showy. the teacher's pet. Dah lah. Terima kasih guys. Bye-bye.